Maryland ialah negeri ke-9 terkecil di Amerika. Dan jika ia hilang esok, anda mungkin tidak akan perasan. Sekurang-kurangnya pada mulanya, tidak akan ada panik serta-merta. Tiada berita tergempar. Tiada rasa bahawa sesuatu yang penting telah hilang. Untuk seketika, ia akan terasa seperti tiada apa-apa yang berubah langsung. Dan kemudian, secara senyap, segala-galanya akan mula gagal. Komunikasi, koordinasi ketenteraan, data dan perdagangan, semuanya akan mula terganggu. Dalam beberapa hari, kesannya bukan saja akan dapat dirasai, malah mustahil untuk diabaikan. Kerana Maryland bukan saja kecil, ia tersembunyi dan sekarang ia sedang berada di bawah tekanan. Jika Maryland gagal, ia tidak akan terasa seperti masalah setempat. Ia akan terasa seperti segala-galanya terhenti serentak. Saiz Maryland memberikannya kelebihan. Ia terletak betul-betul di tengah-tengah segala-galanya. Bersempadan dengan Pennsylvania, Virginia dan Washington DC, semuanya betul-betul berdekatan dengannya. Dan itu menjadikannya lokasi yang sangat strategik untuk hampir segala-galanya. Kerana dalam banyak hal, kehilangan Washington DC adalah keuntungan bagi Maryland. Amerika Syarikat mempunyai sistem yang luar biasa untuk ibu negaranya. DC sangat padat, dipenuhi dengan bangunan kerajaan dan hampir 700,000 orang. Itu bermakna beberapa fusi kerajaan yang paling penting terpaksa ditempatkan di tempat lain. Virginia biasanya menjadi pilihan utama. Quantico, Arlington, Norfolk, semuanya menempatkan fasiliti nasional, tetapi ia berselerak. Banyak kawasan di negeri itu masih kekurangan kehadiran persekutuan yang kukuh. Di Maryland ia berbeza. Di sini ia tidak dapat dielakkan. Kedekatan, kepadatan, rangkaian hub, semuanya bertumpu di satu ruang kecil. Kerajaan persekutuan ialah majikan terbesar di negeri ini dan sebahagian besarnya tertumpu di satu tempat, Fort Meade. Hanya 23 batu timur laut Washington DC terletaknya Fort George G. Meade, sebuah pangkalan tentera darat yang besar yang ramai orang gelar sebagai otak kerajaan Amerika Syarikat. Di dalam temboknya terdapat Agensi Keselamatan Negara, tempat di mana beberapa operasi paling sensitif negara ini sebenarnya berlaku. Dan itu baru sebahagian kecil daripada apa yang ada di tempat ini. Sejak tahun 2010, Fort Meade juga menjadi rumah kepada Komando Cyber AS, barisan terbaharu dalam peperangan perisikan. Komputer di sini bukan sahaja memastikan internet berjalan lancar, malah mereka melindungi negara itu sendiri. Setiap mesej, setiap transaksi, setiap misi rahsia melalui sistem-sistem ini. Dan ia bukan sekadar tentang data sahaja. Ia juga tentang manusia. Fort Meade juga menempatkan agensi-agensi lain yang memberi tumpuan kepada pemecahan kod, komunikasi selamat dan operasi risikan. Dalam erti kata lain, jika anda perlukan sesuatu dirahsiakan, Maryland adalah tempat Amerika menyimpannya. Sama ada Maryland sendiri boleh melindungi rahsia itu daripada kenaikan paras laut dan jambatan yang semakin uzur adalah persoalan yang berbeza sama sekali. Maryland berada dalam kedudukan yang unik. Pada dasarnya, mengelilingi pusat kuasa kerajaan persekutuan tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Itu hampir 5% daripada keseluruhan tenaga kerja negeri bergantung kepada satu majikan. Jadi, keputusan bukan sahaja memberi kesan kepada Maryland. Keputusan itu disalurkan melaluinya. Itu nampaknya menjadi sebab mengapa DC akan berminat untuk memastikan Baltimore dan seluruh Maryland sihat serta mendapat pembiayaan yang mencukupi. Tetapi itu tidak selalu berlaku. Ia bukan sekadar tentang jarak. Ia juga tentang warna kulit. Maryland adalah salah satu negeri yang paling homogen dari segi politik di negara ini. Mengundi secara besar-besaran untuk Demokrat dengan kelebihan 2 angka dalam setiap pilihan raya presiden sejak tahun 1992. Delegasi Kongresnya kebanyakannya terdiri daripada Demokrat, walaupun perubahan akibat persempadanan semula boleh menyebabkan beberapa kerusi berisiko. Kedua-dua senatornya adalah daripada Demokrat yang kukuh, begitu juga dengan kabinernya. Jadi apabila Demokrat berada di Rumah Putih, Maryland biasanya berasa cukup selesa. Tetapi apabila keadaan berubah, semuanya menjadi tidak menentu. Setiap pentadbiran baharu membuat ribuan keputusan tentang bagaimana untuk mengagihkan sumber persekutuan. Adalah tidak dapat dielakkan bahawa sentiasa ada yang menang dan yang kalah. Ini termasuk keputusan besar, seperti di mana untuk meletakkan kemudahan baharu. Dan Maryland agak terlindung daripada perubahan sentimen tentang hal itu. Kelebihan berada dekat dengan pusat persekutuan di Maryland dan Virginia memang terlalu besar untuk diabaikan. Tetapi di luar hartanah persekutuan, negeri itu masih banyak bergantung kepada pilihan kerajaan. Setiap sumber utama, setiap sistem kritikal
bergantung kepada keputusan yang dibuat jauh di luar sempadannya. Keputusan yang boleh memberi kesan berantai di seluruh rantau ini dengan cara yang tidak ramai sedari. Dan ia tidak sentiasa mempunyai kuasa tawar-menawar. Politik Maryland menambah satu lagi lapisan ketidakpastian. Permintaan untuk menaik taraf pelabuhan, membaiki jambatan atau menambah baik pengangkutan jarang sekali diluluskan secara automatik. Sokongan lebih mudah diberikan di bawah satu pentadbiran, manakala di bawah pentadbiran lain, setiap cadangan akan diteliti dengan teliti. Tetapi apabila berlaku krisis, semua orang akan berada di pihak yang sama, selalunya. Hampir setiap pusat populasi utama terletak di sepanjang perairan. Jadi apabila ribut melanda, Maryland terdedah. Dan tidak seperti kebanyakan kawasan pantai, sistem kritikal Maryland terletak betul-betul di barisan hadapan. Kegagalan grid kuasa tunggal boleh melumpuhkan operasi utama. Kerosakan pada peralatan tentera boleh menghentikan misi penting. Masalah infrastruktur boleh melumpuhkan seluruh bandar atau negeri. Ambil contoh Jambatan Francis Scott Key yang merentasi sungai Patapsco di tengah-tengah Baltimore. Setiap hari, pelabuhan Baltimore mengalirkan lebih $100 juta dalam bentuk barangan. Satu saluran penting yang menjadi nadi kepada keseluruhan ekonomi. Sekurang-kurangnya, itulah keadaannya sehinggalah Mac 2024. Hanya satu insiden sudah cukup untuk menunjukkan apa yang berlaku apabila satu sistem tanpa sandaran gagal. Sebuah kapal kargo, MV Dolly, kehilangan kuasa dan mula hanyut. Panggilan Mayday dibuat tepat pada masanya untuk menghentikan lalu lintas. Sauh dijatuhkan, tetapi itu masih tidak mencukupi. Kapal itu terus bergerak lurus ke arah jambatan. Kapal itu melanggar tiang barat daya. Sebahagian struktur jambatan runtuh hampir serta-merta, jatuh ke dalam air di bawahnya. 6 pekerja pembinaan terkorban. Tetapi kesan sebenar bukanlah runtuhan itu. Ia adalah segala-galanya yang terhenti bersamanya dan kesannya akan dirasai selama bertahun-tahun. Dalam beberapa jam, pelabuhan menjadi lumpuh. Sebanyak 11 kapal terperangkap, terkandas tanpa jalan keluar, sementara hanya satu saluran sempit yang masih terbuka. Membersihkan runtuhan saja akan mengambil masa berminggu-minggu dan membina semula jambatan itu pula bertahun-tahun. Bahaya sebenar. Pelabuhan ini mengendalikan lebih banyak kereta dan peralatan ladang berbanding mana-mana pelabuhan lain di negara ini. Apabila aliran itu tiba-tiba terhenti, kekurangan akan merebak dengan cepat. Tiada laluan alternatif yang lancar, tiada sistem selari yang sedia untuk menyerap kejutan itu. Dan kerosakan di sini juga tidak akan terhad kepada Maryland sahaja. Maersk, syarikat penyewa kapal itu, menyaksikan sahamnya susut 2% serta-merta. Pelabuhan yang tersekat itu menyebabkan kelewatan penghantaran yang teruk di Amerika Syarikat dan juga di luar negara. Penghantar barang bergelut untuk mencari pelabuhan alternatif bagi memunggah barangan mereka. Di darat, laluan I-695 masih melalui lencongan besar hingga ke hari ini, terutamanya untuk lori. Dianggarkan jambatan baru itu hanya akan siap pada tahun 2030. Tiada cara untuk mengetahui jumlah kerugian kewangan yang tepat. Sebahagian besarnya datang daripada perniagaan di seluruh Baltimore dan sekitar pelabuhan. Anggaran terbaik, lebih daripada $4 bilion aktiviti ekonomi terhenti bersama dengan jambatan itu. Dan yang paling teruk, tiada jaminan ia tidak akan berlaku lagi. Apa yang dijamin ialah anda menekan butang langgan itu. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan anda tidak terlepas kupasan mendalam seterusnya tentang bagaimana geografi membentuk risiko yang anda tidak selalu nampak. Kejatuhan jambatan Francis Scott Key bukan disebabkan oleh rasuah, kecuaian atau penyelenggaraannya lemah. Punca sebenar jauh lebih mudah daripada itu dan jauh lebih merisaukan kalau anda tanya saya. Kepadatan dan sifat perdagangan yang sangat khusus di rantau itu. Kecekapan mencipta kelemahan itu. Satu kesilapan di Maryland tidak hanya terhad di situ sahaja. Ia mencetuskan kesan domino, berlarutan di seluruh rantau selama bertahun-tahun dan memerlukan campur tangan besar-besaran dari kerajaan persekutuan untuk memulihkan keadaan. Jadi soalan itu berubah sekali lagi. Apa yang berlaku jika ia bukan satu kegagalan sahaja? Kekacauan awal itu berlarutan selama 11 minggu. Untuk kebanyakan masa itu, hanya satu saluran sempit yang membolehkan pelabuhan terus beroperasi dengan sangat perlahan. Menjelang 10 Jun, trafik disambung semula. Tetapi itu hanyalah halangan pertama. Tumpuan kemudian beralih kepada tugas yang lebih besar, iaitu membina semula. Penggantian jambatan itu pada asalnya dianggarkan kurang daripada $2 bilion. Dalam beberapa bulan, angka itu telah meningkat lebih daripada 2 kali ganda. Sisi positifnya, kerajaan persekutuan campur tangan untuk menanggung kos tersebut.
Tetapi walaupun dengan wang itu, memulihkan fungsi sepenuhnya di kawasan yang begitu penting ini akan mengambil masa bertahun-tahun. Penumpuan mewujudkan kecekapan, tetapi ia juga menghapuskan ruang untuk kesilapan. Nasib baik tentera berada berhampiran, walaupun itu mungkin menjadikan sasaran yang lebih besar. 28 batu di selatan Fort Meade terletaknya Joint Base Andrews, Ibu Pejabat Pengawal Kebangsaan Udara DC. Selain bertanggungjawab untuk operasi helikopter kritikal di sekitar Washington DC, ini adalah pangkalan utama untuk Air Force One. Jadi sekarang, pemusatan ini bukan sekadar melibatkan risikan, tetapi juga kelangsungan kerajaan. satu lagi lokasi terletak lebih jauh, Aberdeen Proving Ground, kira-kira 50 batu timur laut Fort Meade. Lebih terpencil, lebih terkawal, dan itulah yang anda jangkakan daripada tempat di mana peralatan tentera diuji hingga ke had sebelum digunakan. Tetapi keterpencilan itu ada baik dan buruknya. apa yang diuji di sini bukan sahaja berkuasa. Ia bersifat eksperimental, sulit dan tidak boleh digantikan. Tetapi jarak kini sudah tidak begitu bermakna lagi. Serangan jarak jauh ke beberapa lokasi di Maryland boleh memusnahkan sebahagian besar infrastruktur keselamatan negara, membutakan agensi-agensi utama pada saat mereka paling diperlukan. Dan yang merisaukan, ia mungkin tidak memerlukan musuh pun. Jambatan Key menunjukkan apa yang berlaku apabila satu saluran utama gagal. Maryland mempunyai berpuluh-puluh daripadanya dan air sedang naik menuju ke semuanya. Pusat Sains Alam Sekitar Universiti Maryland melukiskan masa depan yang suram di mana pantai-pantai terhakis, pulau-pulau menjadi tidak boleh didiami dan kerugian mencecah jutaan dolar. Kerugian itu bukan dalam inci, Tetapi dalam kaki. melihat ke masa terdekat. Para saintis percaya paras laut di sekitar Maryland boleh meningkat antara 1 hingga 1.6 kaki menjelang tahun 2050. Menjelang tahun 2100, beberapa kawasan boleh menyaksikan air setinggi 5 kaki menenggelami garis pantai. Kenaikan seperti itu bukan sahaja menenggelamkan pantai, ia mengancam infrastruktur pantai yang kritikal seperti kampus Akademi Tentera Laut AS yang terletak rendah di Annapolis serta kemudahan pelabuhan, transit dan utiliti utama di sekitar Baltimore yang berada di paras air pasang semasa atau berhampiran dengannya. Dalam unjuran ekstrim di mana air naik hampir 6 kaki, bukan hanya pantai yang berisiko. Semua pusat ekonomi Maryland akan berada di bawah ancaman. Pelabuhan Baltimore boleh melimpah, menyebabkan banjir di beberapa tarikan pelancong terbesar negeri itu. Sebahagian besar kawasan Annapolis yang merupakan tempat kerajaan negeri dan kemudahan ketenteraan persekutuan yang penting juga akan berisiko. Sebaik saja air mencapai paras ini, ia bukan lagi soal penyesuaian. Ia menjadi persoalan pemindahan dan tanda-tanda amaran sudah pun ada di sini. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, paya masin di Maryland telah mula mati. Tidak lagi mampu membina endapan dengan cukup cepat untuk bertahan menghadapi kenaikan air pasang. Tanpa penampan semula jadi ini, garis pantai menjadi jauh lebih terdedah kepada hakisan dan ombak ribut. Annapolis dan Baltimore sudah mula melaporkan banjir yang lebih kerap selepas hujan lebat, sekaligus meningkatkan risiko terhadap rumah, jalan raya dan infrastruktur kritikal. Penduduk kini bertanya, sama ada Maryland akan kekal boleh didiami jika perkara ini berterusan. Masa semakin suntuk. Penduduk pulau dan pelancong semakin kurang melihat tempat kegemaran mereka setiap tahun. Di Ocean City, satu banjir yang menyebabkan kerugian besar boleh menghapuskan seluruh musim pelancongan, menutup taman hiburan dan perniagaan tepi laut serta menyebabkan anggaran kerugian hasil sebanyak 2 hingga 3 bilion dolar. Dan itu bukanlah senario paling buruk. Kawasan Chesapeake mengalami kadar hakisan tanah yang paling tinggi di pantai timur. Pakar mengatakan, ia hanya soal masa sebelum beberapa pulau menjadi tidak boleh didiami. Ekosistem pesisir pantai berdepan kematian besar-besaran, mengancam tumbuhan dan haiwan. Alam semula jadi tidak memerlukan senarai sasaran, tetapi musuh-musuh Maryland memerlukannya. Dan peta yang mereka gunakan kelihatan sangat mirip dengan yang saya baru sahaja terangkan. Tetapi tidak semua ancaman berlaku secara rambang. Sebagai pusat operasi persekutuan, Maryland berada di kedudukan teratas dalam senarai sasaran mana-mana pengganas atau pensabotaj. Sejak serangan 11 September, tahap keselamatan telah mencapai tahap yang tidak pernah berlaku sebelum ini, sekaligus menghalang serangan berskala besar. Tetapi ada beberapa perkara yang kerajaan tidak boleh rancang, dan pakar anti keganasan memberi amaran bahawa risiko serangan mengejut semakin meningkat semula. Ancaman moden terbesar mungkin bukan bersifat fizikal sama sekali. Bandar seperti Baltimore, walaupun bukan sasaran utama berbanding DC atau pusat persekutuan, tetap akan terjejas. Pemulihan mungkin lebih perlahan berbanding kawasan yang lebih selamat. Serangan EMP yang mengganggu sistem di Fort Meade
akan secara langsung menjejaskan penyelarasan risikan dan keupayaan tindak balas, sekaligus melambatkan lagi usaha pemulihan di rantau ini. Tetapi dalam dunia berteknologi tinggi hari ini, EMP mungkin tidak diperlukan. Pada tahun 2020, penggodam Rusia menghabiskan berbulan-bulan di dalam rangkaian kerajaan Amerika Serikat, termasuk sistem yang bersambung dengan NSA di Fort Meade sebelum sesiapa pun menyedarinya. Mereka tidak memecahkan pintu. Mereka masuk melalui kemaskini perisian rutin. Agensi yang tidak terjejas teruk bersuara. NSA tidak berbuat demikian. Dan itu cukup mendedahkan. Serangan cyber berskala besar yang direka untuk melumpuhkan infrastruktur kerajaan persekutuan akan menyebabkan sistem penting menjadi huru-hara. Maryland akan terjejas secara langsung. Memandangkan Fort Meade adalah sasaran yang berkemungkinan, pengangkutan dan utiliti boleh lumpuh, menyebabkan gangguan jangka panjang kepada operasi kerajaan dan penduduk. Maryland terletak begitu dekat dengan pusat kerajaan persekutuan sehingga sebarang gangguan di sana akan serta-merta melangkaui sempadannya, menyebabkan negeri itu kekurangan sumber dan DC sendiri juga boleh terancam. Tetapi terlalu banyak perhatian persekutuan juga ada akibatnya. Perjalanan harian dan rutin sentiasa dipengaruhi oleh kedekatan dengan kuasa. Selepas tragedi 9/11 sebagai contoh, pemeriksaan ketat TSA mula-mula dilaksanakan di lapangan terbang Baltimore. Soalan yang tiada siapa di Washington mahu jawab ialah, apa yang berlaku apabila kedua-duanya gagal serentak? Dan sama ada sistem politik yang perlu bertindak balas mampu bersetuju bahawa ada krisis sebelum ia benar-benar berlaku. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Saya harap anda menikmati video ini. Dan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, sila pertimbangkan untuk melanggan dan aktifkan notifikasi. Ia memang banyak bezanya. Terima kasih sekali lagi dan jumpa lagi lain kali di Mapac.